Pembaris ni untuk ukur batang kan? Untuk apa pembaris ni digunakan? Abang ni sudah tolong jawab. Kegunaannya untuk ukur ikan. Tapi ukur ikan tu betul separuh saja. Yang fungsi paling besar tu kita strike challenge. Strike challenge ni apa? Korang boleh pergi tengok video tu. You tekan campaign strike challenge dekat atas tu. Tengok video. Itu rules dia. Itu yang kita nak bagi hadiah untuk korang setiap bulan tau. Bang, boleh ke saya beli pembaris strike challenge tu? Sebab saya budak lagi. Boleh je. Tak kisah siapa-siapa pun boleh beli. You boleh kumpul duit dekat kawan ke? You beli, orang beli satu, 10 orang pakai satu pun boleh je. Bang, Pico Best boleh ikut ke? Pico Best tak boleh. Yang campaign strike challenge ni kita buka untuk snakehead saja. Tak kisah spesies-spesies apa pun boleh join. Macam mana dapat pembaris ni? Tekan beg kuning dekat bawah. Kalau tak guna barang EXP tak apa ke? Tak boleh, kena pakai barang ESP. Tapi kena pakai satu pun sudah cukup. Tak kisah gewang ke, tali ke, rod ke, apa-apa ke. Nampak saja dekat gambar tu, sudah cukup. Boleh ke ukur hati bang? Sebab kumpul lama sangat, hati sudah hilang. Tak boleh ukur. Untuk ukur saiz pinggang, I'm fat. I'm fat.